Pogi Komel. Saya dapat takis. Apa nasib baik? Saya ada boneka merah jambu berbentuk hati. Boleh saya mula sila? Hei, saya suka memecahkan buih-buih itu. Ada apa? Ya, sangatlah. Saya bukan mainan. Ini Raimoy yang bermaksud 2 kali keberuntungan. Dia dah gila. Sedap. Hebat. Saya suka. Ya, sangat lazat. Yang ini ialah... Hei, Brittany. Hei, Jude. Boleh saya jadi yang seterusnya? Hebat. Saya nak tunjukkan sesuatu yang menarik. Oh, aku cium kamu. Sayangku. Maaf, Judis. Aku akan makan kamu. Kamu terasa sehebat kamu kelihatan. Satu-satunya yang kurang adalah sos. Dia sangat seronok. Baiklah, mari kita cuba. Wah, bagus. Bolehkah saya mencubanya juga? Baiklah, masa untuk kerepek saya. Wow, saya suka makanan biru. Tetapi saya tidak pernah mencuba kerepek biru sebelum ini. Dan mereka hebat. Betul. Oh, ia agak pedas. Oh, semakin panas. Oh, mereka sangat pedas. Oh, saya tidak bawa ini. Oh, tenang dan pergi. Kami akan bantu kamu. Jom, Brittany. Oh, terima kasih, semut. Baiklah, saya boleh makan chip lain. Oh, saya belum makan lagi. Aduh, tumbuk. Oh, saya rasa ia mula. Kepedasan mula datang ke tekak saya. Oh, ia memang mula. Gadis-gadis, tolong saya. Anda benar-benar ada di Ayo, sana. tampar saya. Saya berani. Dia bukan Begitu lega. Terima Ia kasih. akan menakjubkan. Sama-sama. Oh, lihat muka mereka. Wah, Wayukiwa pereringan. Brittany, Old White Marshmallow merah jambu. Alex ada 1 bar coklat penuh. And Julie Way beruang gummy. Sangat besar, tetapi bagaimana rasanya? Ini menakjubkan. Mahu mencubanya? Tidak mungkin. Ini milik saya. Ya, ini yang paling sedap. Mari kita mulakan dengan kepala. Makanan biru memang hebat. Oh ya, ya sedap. Dan teruskan. Jam marmalade ini sangat sedap. Ia bergoyang dengan baik. Hei, baiklah. Siapa seterusnya? Saya mahu jadi yang seterusnya. Saya dapat coklat bar gergasi. Tetapi apa yang ada di dalamnya? Ada banyak coklat bar kecil di dalamnya. Baiklah, ini hanya untuk saya. Jadi jangan berharap sedap. Oh ya, maaf gadis-gadis, coklat telah naik ke kepala saya. Saya tak nampak apa-apa selain coklat. Oh ya. 1 demi 1. Berjalan lancar. Bah, dan yang terakhir, Brittany, sekarang giliran kamu. Beritahu saya dalam komen berapa banyak marshmallow yang saya masukkan ke dalam mulut saya. Oh ya, hei sudah habis. Oh, bagaimana kamu semua suka saya? Saya tak boleh ketawa. Oh, saya penat mengunyah. Ia tak berkesan. Apa yang saya nak buat? Saya akan beri anda petunjuk dengan itu. Mari kita cuba begini. Adakah ia lebih baik? Bagus. Baiklah. Kawan, sama-sama. Tetapi, cuba jangan cari masalah lagi. Apa itu? Hah? Ya ampun, bibir saya jadi merah jambu. Adakah bibirmu juga berubah warna? Ben, lihat Alex. Wah, Skittles yang besar dan sedap. Kawan-kawan, cuba secepat mungkin. Wow, kamu semua masuk cabaran makanan dengan warna yang sama. Mari kita tonton video baru yang akan sangat menyeronokkan. Kamu hanya boleh makan makanan dengan warna ini. Ini adalah makanan kamu. Mari kita cuba segera. Emang ada gula-gula getah huba-buba warna merah jambu. Pomeri mempunyai kerot yang berau busuk. Wah, itu menjijikkan. Tapi milik saya ada aiskrim Oreo. Seronok.
cara untuk mempercepat. Cincin itu sedap. Edens. Dan saya agak... Ups. Oh, siap. Mike Megala terlalu banyak ais krim sejuk dan beku. Ya, dia flu di mana kau sebalik, ya. Gadis-gadis apa yang kau akan lakukan? Oh, pengering rambut. Ya, ini adalah idea yang bagus. Oh, ya. Jauh lebih baik. Terima kasih. Oh, baiklah. Mari Charles sekarang serius. Bagian dari saya berapa di sini sekarang. Mimpi ngeri. Saya mempunyai sekeping keju yang berbau busuk. Apa rasa yang menjijikkan. Saya tidak suka. Saya tidak akan memakannya. Oh, kawan-kawan, ayuhlah. Baiklah, jangan cuba sudah menawar itu. Tidak dia seders. Oh, lihat dia. Wah! Lihat udah sebaik nasi salsa. Freestyling tapi yang terlalu banyak. Oh, mereka akhirnya tertidur. Baiklah, mari sini Mickey kecilku. Kamu suka keju? Oke, nikmatilah. Saya pasti kamu akan menyukainya lebih daripada saya. Selamat menjamu selera. Jelek yang hebat. Terima kasih banyak. Oh, awak memang comel. Saya sudah bersih sekali setelah menegak. Hurai! Dia akhirnya dolis makan gula-gula getah saya. Dia ada yang sangat sedap. Saya sungguh mahu mencobanya. Tamat soda. Sekarang saya akan menggabungkan gelembung besar yang akan mengejutkan kamu semua. Sebahagian dari kamu sudah terkejut. Mungkin tak perlu lagi. Oh, tidak. Semuanya dalam gula-gula getah sekarang. Betapa menjijikkan. Emma, adakah awak makan semua gula-gula getah itu? Jangan hembus gelembung besar lagi. Ya, saya cuma jikin maptan rida segas kawan yang kami dapat ikan dekat pelikalau. Wah, berekselah menjadi. Oh, Tuhan. Malah Mickey Mouse. Berwarna? Aduh, saya tak percaya ini. Saya dapat gula-gula kapas dengan gula getah. Saya sangat gembira. Dan saya ada kecauan dengan manik gula. Lemon, saya tidak mahu memakannya. Oh, kesian. Adakah anda keberatan jika saya mulakan? Mari kita pergi. Lihat hela itu. Terima kasih. Tidak. Dah sabar nak cuba? Wah, ia sangat sedap. Dan lihat masalah itu. Baiklah, saya boleh makan lebih banyak lagi. Ia akan membentuk buih yang lebih besar. Oh! Terima kasih. Sekarang giliran awak, Nicole. Apa sahaja awak kata, saya perlu mencubanya. Ia begitu lembut dan manis. Coklat dengan taburan hanya cair dalam mulut. Saya mahu lagi. Bagus, ada 2 lagi. Mari kita cuba. Wah, saya suka ini. Luar biasa. Sekarang masa untuk lemon kamu. Oh, tidak. Saya tak mau buat begitu. Berhenti. Jangan makan saya. Apa? Saya tidak percaya dengan mata saya? Oh, nampaknya saya sedang berhalusinasi. Oh, ya sangat masam. Baiklah, mari kita lakukan ini. Adakah kamu berpuas hati? Saya akan makan semuanya dan ia tak akan berkedip pun. Saya tak boleh menonton ini. 1 saat lagi. Kerja bagus! Terima kasih perempuan-perempuan. Oh, anggota badan kita telah berubah warna. Ya ampun! San makan makanan warna yang sama. Mari kita pergi. Wah, itu satu donat penuh dan ia sangat besar. Dan kamu perlu membahagikannya. Ia warna dulang. Apa masalahnya? Britney, berikan kepada saya. Tidak, kembalikan. Gadis-gadis, hentikan. Kamu akan menjatuhkannya. Sekarang semua orang ada donat. Hebat. Ia sepatutnya sangat sedap. Saya tertanya-tanya siapa di antara kamu yang boleh makan lebih cepat. Oh, mari kita cepatkan. Oh, Brittany sangat lapar. Monica memutuskan untuk makan sedikit demi sedikit. Dan Nicole dapat memasukkan 1 donat penuh ke dalam mulutnya. Kami semua terkejut.
Wah, saya menang. Saya melakukannya lebih cepat daripada orang lain. Kamu hanya perlu lapkan glasir itu. Tidak mungkin. Gadis-gadis, apa yang terjadi pada muka dan hidung kita? Sakit Baron. Saya bersemangat. Baiklah, apa barang menarik yang kamu ada? Siapa yang mahu mula dulu? Julie? Baiklah. Mari kita pergi. Yeay, saya dapat gula-gula getah. Mari cuba. Oh, ia sangat masam. Saya jadi terbelit, tapi ia sedap. Saya mahu lagi. Oh, sedap. Dan betapa masamnya. Julie, awak sangat kelakar. Sekarang giliran kamu, Britney. Yay, saya dapat Poggy Strawberry. Itu biskut perisa strawberry kegemaran saya. Mari kita cuba. Ya, oh ya, saya nak telan lidah saya. Ia sangat sedap. Tolong kongsi. Tidak, tidak. Ini hanya milik saya. Oh, ia sangat sedap. Bagaimana jika saya celupkan ke dalam sirap strawberry? Sebenarnya, letakkan di atas. Baiklah, mari kita cuba. Saya suka. Wow, ia jadi lebih baik. Saya mahu lagi. Bagaimana awak muatkan semua benda itu dalam awak? Ia rahsia. Oh, semuanya sudah habis. Alex, awak boleh minum Coke awak. Baiklah, hebat. Saya suka Coke. Saya rasa warna hitam membuatnya sangat brutal. Oh, ya. Oh, maaf, gadis-gadis. Itu saja. Dan saya ada straw. Mari kita lakukan ini. Saya penat. Apa? Dengan kumpulan sokongan ini, saya boleh berlari keliling dunia dengan Coke. Dan, ada sesuatu yang tidak kena dengan perut saya sebenarnya. Oh, saya rasa tidak sihat. Alex, berhenti. Kamu akan membuatkan gadis-gadis terpesona. Gadis-gadis, ambil kerusi. Mungkin ia membantu. Baiklah, saya diajar bahawa anda tidak boleh menahannya. Apa yang terjadi pada telinga saya? Adakah ia menjadi hitam? Oh, Britney, telinga anda berwarna merah jambu. Dan telinga Julie menjadi biru. Saya rasa ia dari makanan. Menanggalkan kulit. Oh, sawit serius, very serius. Saya sudah tahu saya ada kulit Enza. Lihat awak. Marilah, Emma. Giliran kamu. Baik, saya dan siempre saya ada pizza merah jambu. Ini sepatutnya sangat lazat kerana ia bukan sekadar biasa, tetapi manis. Ia begitu hebat. Saya mau makan semuanya. Apa tukar saya berkongsi pizza dengan anda? Baiklah, itu tidak sukar bagi saya. Oh, ayo. Saya pergi mainan semuanya sendiri. Potongan terakhir. Indah. Mike, giliran awak sekarang. Saya sudah dengar penyepit dan saya sedia untuk makan. Mie ini sangat sedap. Wah, ia pedas. Sekali lagi saya ingin makan semua mie sekaligus. Ya, tetapi saya malah suka. Oh, seronoknya. Ia terlalu banyak. Betapa mimpi ngeri. Gadis, adakah anda ingin Selamat membantu pergi saya gula tu di Mike Stray. Virtual A pada awak sekarang. Wah, itu jauh lebih baik. Untuk di Mike saya kamu sebuah banyak kebetulan kelas okey tanpa perlukan kamu. Wah, Mike, bibirmu sudah jadi biru. Ya Allah, dan kamu semua tak sangka. Kamu semua ada bibir berwarna dan ia sesuai dengan kamu. Mari kita teruskan. Cabaran seterusnya. Baiklah. Oh, gula-gula getah. Siapa di sana? Dan saya ada gula-gula getah. Tunggu sebentar. Baiklah. Tuhan. Saya benci See kamu, you Henry. pamper and curry tour dulur. Saya rasa saya. Oh, saya berdarah. Wow! Ini merah. Bermaksud ia punya saya. Oh, ibu. Hei, gadis-gadis!
Itu biru? Bermakna itu milik saya. Saya cuma ada berbola jus. Tunggu sebentar. Tidur. Tunggu sebentar, saya masih boleh menikmatinya. Wow, mereka kembangkan begitu hebat. Saya sukakannya. Giliran awak, Nicole. Mari kita lihat. Bagus. Saya rasa ia akan lebih enak dengan sirap. Mari kita coba. Coba. Oh, dia sangat masam. Saya tak terfikir tentang itu. Candy. Aku akan makan milikmu. Bingo. Nampaknya seperti ubat gigi. Masa untuk gosok gigi. Ahem. Dah siap. Apa yang kamu buat? Oh, gigi saya jadi biru sekarang. Tunggu. Saya rasa saya telah keliru ubat gigi saya dengan gula-gula getah. Wah, lihat gelembung itu. Leher saya. Apa yang patut kita buat sekarang? Punya telinga yang kelakar. Gadis-gadis, itu sudah cukup. Oh, hadiah baru. Saya suka gula-gula getah ini. Gula-gula pudina. 1 pinggan penuh burger. Saya prefer hati-hati dengan ini. Saya nak pergi dulu. Saya benar-benar nak cuba burger merah ini. Saya yakin saya boleh makan dalam masa setengah minit. Baiklah, mari kita lakukan ini. Yummy. Yang terakhir, hore! Ia berjaya! Tidak, aduh. Apa-apa sahaja. Saya rasa saya ada gula-gula lollipop di situ. Saya harap ia sedap. Wow, saya suka. Mandy, mulakan dengan hidangan awak sendiri. Dengan senang hati. Gula-gula getah ini manis. Aku tahu. Sedapnya. Dan gambar itu sangat comel. Aku harap boleh bertemu cintaku. Putra tampan. Hai. Tidak, Lily. Baiklah, cabaran diterima. Saya akan tunjukkan kepada kamu sekarang. Sudah cukup. Aduh. Satu kesilapan. Mari kita bantu dia. Aduh, saya masih hidup. Apa yang salah dengan hidung kamu? Baiklah, Monica ada Nutella merah. Oh betul, tetapi Britney ada jelly berperisa haba-baba. Hebat, Nicole dapat gula-gula kapas hijau. Super. Ancamu Derek C. Narcity Kerbershaw. Riki to train. Red saya buka. Aduh. Monica Beer Pichu. Itchwing Shriek Screener. Maaf. Sayuran yang kami ingin festival di Nutella. Ya pasti sangat sedap. Mari kita coba. Sedap, enak. Dan pasti mana saya naruh rasanya. Bel, coba akan buatkan diri saya beberapa coklat. Tuangkan Nutella ke dalam acuan. Oh, ia berat. Saya rasa saya boleh buat. Hebat. Yang pertama, keros, dan kata, Schmas, Gafran Mars, Richard tambah, Skittles, yang ini Skittles, yang nadagan marshmallow dan taburan. Eyes Rage, sebenarnya ternyata indah. Sekarang taburkan dengan semburan pembeku untuk membekukan coklat. Bagus. Mari kita lihat apa yang berlaku. Hebat, sudah tiba masanya untuk mencoba. Betapa sedapnya. Saya suka coklat ini. Sedap. Oh, ia kelihatan begitu menyelerakan. Saya tidak boleh berhenti menonton. Oh, saya benar-benar suka Nutella. Boleh saya coba sekarang?
Jokes. Jeli, saya kelihatan sangat lazat. Biar saya coba. Ia sangat menyelerakan. Oh ya. Saya suka. Oh, ia juga gula-gula getah. Hebat. Saya boleh tiup belon. Berfungsi. Belon yang hebat. Saya boleh makan lebih banyak untuk meniup gelembung yang lebih besar. Wah, lihat itu. Hebat. Tangkap, Nicole. Ya, sekarang Monica. Ya, saya menangkapnya. Biar saya pukul. Oh, gadis-gadis. Hai. Sekarang kita tidak melekit dari semua jeli. Baiklah, giliran kamu sekarang, Nicole. Oh, baiklah. Hebat. Biar saya coba. Betapa sedapnya. Lihat, saya ada misai kapas. Bagus. Itu kelakar. Biar saya coba. Sedap. Saya ada idea. Brittany, berikan itu kepada saya. Apa? Oh, saya tahu. Hagi-wagi. Mungkin sebalik sampah. Tidak. Segelas air. Ya. Ya, bagus. Mari kita coba larutkan gula-gula dalam air. Mari kita lihat bersama. Baiklah, masuk ke aking sisalai ke ais masukkan. Wah, itu hebat. Ia larut. Sekarang saya boleh minumnya sebagai koktail. Oh, ia akan jadi sangat sedap. Wah, awak sangat pantas. Ia sangat sedap. Oh, gadis-gadis. Bagaimana dengan bibir dan telinga kita? Wah, ini adalah